ni Abang Mama. As you guys can hear, tak tahu abang mendengar ke tak, tapi dekat bawah rumah kita orang ni sekarang tengah bising sebab rumah tengah renovate. Kan abang kan? Jadi hari ni ada kerja, and first agenda of the day ialah nak hantar abang dan adik obat dah ubik dekat rumah nenek dia sebab rumah ni berhabuk sangat, tak boleh nak stay, kesian diorang. Kita akan pergi jumpa Umi ya. Dekatlah, kita akan pergi jumpa Umi. Adik ada kat situ. Ha? Siapa baby mama nombor 1? Jaga adik kan? Adik dekat sini. Ya adik. Ha? Macam ni lah ya. Macam ni lah, ada tu under tu ya. Macam ni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Muhammad Yasir Hayyan bin Nasrullah. Adik pasrah je lah Mama yang betul pasrah tu kamu. Dengar tak tu? Kelentung-kelentang. A few moments later. Buah kan? Ya Allah. Gila mau ambil solju menaiki motor. Ya masih mana? Sana yang tu Apa dia? Biasa pergi yang ni sebelah ni. Vlog tayang, vlog. Hari ni kita nak makan nasi ayam ketagi Amir. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, hari ni saya nak makan nasi ayam ketagi. Kalau saya makan nasi ayam, saya akan make sure banjir gitu. Ambil tahu. Lepas ni nak siapkan muka yang nak siap ni. Jadi tu kita makan. Dia makan. A few minutes later. Okay, betul kan? Betul. Oh my god! What is that? Kembali. Sekarang dah pukul 6.12. 6.12. Jadi kita nak balik ke Expo House untuk buat lagu raya dia. Aku nyanyi sikit. Baby. Kalau nak try ni, Toys R Us banyak. Pergi Toys R Us ataupun kalau ada singgah mana Pak Sen, Aeon pun ada. Iya mana? Aeon Pak Sen ada. Wish. Jadi kat tempat mainan budak-budak. Ya Allah, Beyblade pula. Sekarang bukan beli tanah. Beli untuk bapa. Ya Allah. Berhenti! Saya mau main juga. Tiga kedai harga lebih kurang sama je. Standard. That's it? Na 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 na. Oh, itu Mas Syama. Yes. Okay? Insya okay. Sama tu. Let's go. Not A sharp je yang belum guna. So ni belanja ni bila hari raya. Terkatup ke? Terkatup. Kau tu tu. Ku tinggal. Itu. Dia takut. Inilah ya proses buat lagu raya. Lepas tu belanja. 15 minutes later. Kita dah nak siap dah? Belum nak siap lagi. Jadi kita baru nak rekod lagu raya setelah beberapa jam brainstorming together. Alhamdulillah. Bila hari raya
masih boleh beraya. Tolong menung. Masih boleh beraya. Beraya. Boleh. Masih boleh beraya. Masih boleh beraya. Masih boleh beraya. Masih boleh beraya. Allah, masih boleh beraya. Masih boleh beraya. Masih boleh beraya. Masih boleh beraya. Raya. Masih boleh beraya. Masih boleh beraya. Masih boleh beraya. Masih boleh beraya. Harmony is hard. Sebab yang memang purposely Berbanding dengan sebelum ni? Berbanding dengan sebelum? Okey kan? Dan Dua-dua okey? aku rasa ni light sikit lah. Ni macam lagi clean sikit. Okey. Dengan sound ni. Nurtizen. Nurtizen. Nara Katizen. Macam hari tu. Macam itu. Balik ni memang pecut. Balik macam Jangan. Bahaya. Okay. Guys, thank you so much. Okay, thank you. Thank you so much for your time. Jumpa next sesi. Yes. Thank you so much, guys. Thank you for your time as well. We're done with first session. Okay, nak balik dah. Kita patut balik pukul 8. Dia ni dah pukul 10. Jadi jom lah. Bye. Pagi yang terang. Assalamualaikum guys. Selamat Hari Raya. Assalamualaikum. Okay, kita dah ada di lokasi untuk shoot lagu Ini Kan Hari Raya. Selamat datang. Okey, boleh bersiap kat sini. Okay, toiletnya situ. Toilet sini. Betul. Alright. Okay, thank you. Tapi nanti ada satu je scene kita akan shoot kat sini. Nanti maybe kena sorok-sorok sikit lah barang-barang tu. Kejap je, ada satu je. Alright. Tapi- Oh ya, awal-awal tu lah. Ini. Betul, intro je. Okay. So, siapa boleh pergi dengan bilik ni sampai malam. Cuma untuk scene tu nanti kita kemar barang. Satu je scene, okay? Okay, thank you Ati. Selamat Hari Raya ku ucapkan. Tu bukan lagu, tu lagu Iman Troy ya. Oh fellow sister. Hari ni kita akan shoot music video untuk Ini Kan Hari Raya.
Okay, jadi sekarang pukul 8 something. And cantiknya pagi ni punya lighting. Sekarang I baru nak make up pukul 8. Dan hari ni kita punya shooting insyaAllah sampai lepas berbuka ya. Hai Syida. Halo. Comel. Hai. Okay Syida, ni I punya tudung stylist. Lepas tu as usual kita ada Kak Ati. And inilah rumah yang kita akan shoot untuk hari ini. Sangat cantik. Sangat cantik ya. Very the kampung vibe. Kampung halaman vibe. Kalau boleh tengok kat luar ni. I macam perak sikit sebab I tak ada kampung guys. Banyak I dah meninggal jadi I tak ada kampung. Jadi bila I dah sampai rumah kampung ni I rasa macam wow, cantiknya cadar dia. Comel. Very the classic. Sinilah ya vibe ni. Mana ke Kak Ati ni pergi? Hilang begitu saja. Oh ya ke? Oh dia pergi ambil beach. Homestay. Tak. Dia stress. 2 hours later. Okay guys, makeup I dah siap ke? Belum siap lagi tapi dah 80% I guess. So sekarang I nak pakai tudung. Jadi baju I hari ni ialah ini baju pertama. I nak pakai tudung, okay? I pakai size M guys. M. Jadi siapa nak beli baju ni for free promotion lah. I pakai size M. Yes, can get it now. Uber. Tengah terfikir nak beli ke tak ke, beli je. Tengok dia sini. Macam mana lagu tu? Tanya tanya orang pula lagu sendiri macam mana? Wajah aku. Nampak ni baru nampak makeup. Bukan sebab Syasha punya Silap ke? Okey je. Tak pernah pakai tudung kali ni. Striking. Feel shaping. Takut. Cantik. Ya. Confident. Kami dah terus. Baju ni ala-ala kebaya. So kita buat macam Ada ribbon ada, yes, ribbon kat tengah. Nama dia? Kita start lama jugalah pakai tudung. Pakai tudung start Tak, makeup. Sebab dah ada tudung tu. Dulu tak adalah ni juga lah lama tu. Tudung nak kena tundung dulu, makeup dulu kan. Rambut boleh buat sekali. Kita cari band. Betul. Logik. Logik. Sebab dulu dia dah dia buat makeup sekali dengan tudung. Tudung. Dengan rambut. And then lepas Kak Ati siap baru dia touch up. Tudung. Macam tu dia freckles sekali dengan muka aku. Begitu guys. Nampak tak guys? Betul lah jauh no. Tak nampak A few moments later. Okay, dah siap untuk look pertama. Tengok cantik kan, ada freckles, tudung ribbon. Let's go. Nak practice menari ke? Diorang dekat Oh, dia tengah practice lah. Okay. Hello. Hello. Hi. Selamat pagi. Ping. That's the beat. Right, you. Okay. Okay. kena lah pula lebih pasal. For the very last time gitu. Ping. So let's go on to 5, 6, 7, 8. Ping. So di sini kaki tak gerak. Ni tarik di situ. Dia bawa masuk. Kaki kiri keluar. Yeah. Okay. Alright. See.
See, ha. That's all. Yeah, so Lila. Oh, dia dah ada ni Dia ada pondok. Pondok Kat hati ada kipas je? Tak ada kipas? Ayo. Apa tu? Nak terbuka? Nak terbuka tu. Terbuka. Dah. Panas ya guys. Dia sangat panas sebab kita semua sudah berpuasa. Ia ialah bulan yang apa ni? Bulan yang mensabar. Okay, jom. Kita dah buat 1 kali full song Ya Allah, panas. Dugaan berpuasa ni penat. Tak boleh nak drinking water pula. Jangan disebut Dapat setitis 2 pun jadilah. Buat pasal tekak je. Tak boleh untuk diminum. Tapi kita bersabar je lah. Inilah ujian mencari rezeki di bulan Ramadan. Tiba. Cantik tak mata saya? Ada. Selain. Dan semua orang bertukus lumus untuk memilih video ni. Terima kasih semua. Terima kasih. Okey je. Dalam hati Syam. Semua ni puasa tau ni. Hari ni hari ke berapa puasa? 7 ke tak? Hari ke-7 berpuasa tengok semua orang. So you can watch. Can also, tapi it's too hot kot for you guys to watch. Okay je. Tapi semuanya power supply. Stress. Okay, kita dah settle first scene dekat luar, which is the main scene I think lah. Lepas ni kita ada lagi 2 baju nak pergi. Sekarang baru pukul berapa? 12.31. Kita masih bertahan. Kita masih berpuasa pada hari ni. Kita tengoklah macam mana. A few moments later. Okay guys, time check guys. Sekarang 1:27. Masih steady lagi banyak scene lagi nak pergi. Ini baru baju first. Kita ada lagi 2 baju. Tengok baju. Kita dah settle scene menari-menari kat luar, scene rap. Lepas ni kita ada scene di ruang tamu dan juga di dapur. Gitu. Dan scene malam. Banyak lagi lah. Jadi kalau I tak sempat vlog tu, maafkan I lah ya. Kita vlog mana yang mampu je. Gitu. Kat mana? Di sana. Kat mana? Kat sini? Yes. Ya, hand mirror. Bukan yang tu. Sekejap, hand mirror bukan yang tu. Bukan kamera. Itu macam lain. Kalau cermin ni. Boleh je. Okay, ready? 3, 2, 1. Asyik kepenatan. Guys, sekarang pukul 2.08. Kita semua dah terbaring Tengah tunggu kru set up for the next scene. Jadi kita pun terbaring lah begini terbaring. Tapi kalau tutup mata ni confirm gone ni. Jadi mungkin kita tak boleh tutup mata. Kita kena buka pejam celik gitu. Ngantuk. Itulah kita dah nak record, nak shoot the next scene. Apa ni? Oh. Oh, tolong makcik ambil gambar. Memang satu family lah kita. Family hari ni je. Family hari ni je. Family untuk sehari. Ada. Okey. Dengan akak pula. Awak itu dengan awak ni. Okey. Love. Curia. Macam ultimate pula. Awi. Belahan.
Okay guys, kita dah settle. Kita dah settle guys, baju yang pertama. Kita akan berubah ke baju yang kedua. Tudung semua akan diubah lah ya. Jadi jom kita ubah semua. Buka. Okay, ni sebenarnya scene baju duduk rumah ya guys. Tengok I duduk rumah macam wow. Duduk rumah still slaying. Ni jauh sikit. Dia macam tumpang sikit. Pumpang. Okay, nampak tak dia skin dia berbeza bila pakai pakai cerah. Ni nampak gelap sikit. Mungkin kat luar cantik. Dia kadang Dia kena ada yang ada lighting. Let's go. Pakai slipper je lah sebab dia keluar kan. Ada? Saya balik dulu tau. Oh, okay. Alright. Thank you, Aus. Thank you. Good shooting sampai habis. Ya. Semoga semuanya dipermudahkan. Amin. Good luck. Sampai malam ni kan? Sampai malam. Okay. Alright. Thank you, Aus. Alright. Bye-bye. Bye. Sinilah. Hi to my vlog. berangin sikit lah, goyang-goyang sikit kata. Dah lah sengit kan. Lantak lah. Editor script kan. Ni just ni. Ni sebenarnya scene duduk rumah tau. Tapi saya macam duduk rumah glam macam tu. Ha, dah tegak dah. Oh dah tegak dah. Dah. Tak berangin-angin ha. Okay, go. Ini bawang tak ada. Bawang. Macam-macam ni. Apa tu tahu ini? Itu berencana lagi dulu. Okay, nice. Good. One more. A few moments later. Ada Nobita yang melawat kawasan. Kalau hujan pun on je. Ha? Kalau hujan pun on je. Nah, itulah yang. Ni yang situ sikit. Sini sikit yang. Kak Hati gangster oh, Kak Hati. Gangster oh, Kak Hati. Kak Alian kawasan. 야, 이 씨발 놈들아. 여기서 뭐 하냐? 니들 나에 대해서 아무것도 몰라. Jom lah, jom. Oh, ada scene dapur. Ada orang lain. Ada production lain. Tak tahu. Toyota ke? Sekarang pukul 4.48. Finally saya dah terasa kelaparan. Sabarlah Syasha. Itulah hidup. Hidup kan memang keras. Hidup keras dek. Kena perlu dengan bersabar. Hidup keras dengan mistik. Jeng. Jangan sampai malam kat sini tau. Alamak, dah cek. Guys, sekarang baru pukul 5.39. Dengar tak tu? Hujan di luar ya. Tengah berdentam-dentum. Bunyi apa? Kilat. Sambar menyambar di luar. Kita semua tengah terbaring sebab kru tengah set up untuk next scene dekat dapur. Let's go. Tiba. A few minutes later. Okay, sekarang dah pukul 6 guys. Kita ke set dapur. Bukan untuk berbuka tapi untuk halo. Semua dah ready nak buka puasa. Buka puasa. Baru masak. Alamak, dah pukul 6 ni. Sempat ke ni? Sempat Tunjuk. Wow. Gelap kan? Gelap. Ke belakang je gelap. Apa dia ni? Berada kamera tadi. Ha? Berada kamera tadi. Sekarang dah pukul 7, 1 minit. Ada berapa minit je lagi nak berbuka. Jam ni. Diam ni. Let's go. Selamat berbuka semua. Selamat berbuka Aira. Hai telefon. Hai. Comel. Saya teringat dekat anak-anak saya. Buat dah hobi sejibik. Saya sejibik. Ini dia kita punya buka hari ni. Ayam buttermilk. Buttermilk. Nak berbuka dah. Okay. Let's go. Opening. We're opening. Breaking the fast. 10 minutes. 10 minit. Boleh duduk dah kot.
Dia nak makan sama-sama lah. Apa ni? 10 minit. Kaitiu lah. Salam lebaran. Salam lebaran. Sini Ustaz, duduk mana Ustaz? Ustaz nak duduk sini lah. Ustaz dengar lah. Ustaz kena baca doa dah. Ustaz jangan tutup mata lah baca doa. Nanti tak nampak. Dia ambil masa. Astagfirullah. Kenapa kamu body shaming Ana? Body shaming apa? Bukan I body shaming you pakai semai mata. I cakap yang Idin Ramli tu lah. Kan dia tutup mata dia tak nampak. Tak nampak jauh. Ya, ha. Kita tengah tunggu waktu untuk berbook. Break the fast. Mama. Ya. Sama buka. Sekarang pukul 7.28. Seminit lagi. Let's go. Barik ana fina wa kina azabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Selamat berbuka. Kamu nak apa? Nak bergedil? Cuba pasal tu. Nak apa? Yang manis ke masin? Shit. Salam, Mishwa. Tengah battle telekung guys, telekung mewah. Mana dia live akak? Kenapa TikTok ni I dapat harga 85, Kak Ati dapat 72, lepas tu Syida dapat RM68. Maaf lah, Tak fair. Tangan tak on. Nak beli telekung ni. Okey, sekarang dah pukul 8.20. Jadi kita akan tukar ke look yang terakhir untuk scene yang terakhir, iaitu main bunga api. Jadi, jom tengok je akak bervlog. Sekarang pukul 9. Kita dekat set yang terakhir, jual baju yang terakhir. Strawberry matcha ya. Hari ni kita strawberry matcha untuk yang terakhir. Wah. Hood okey Hood? Ya? Hood ni awak buat akak teringat kat anak akak seorang. Rasa nak balik je. Rasa macam nak balik. Okey, jom. Strawberry matcha. Matcha. Strawberry. Oh, cantik rumah ni. Last. Awi. Inilah kru kita. Yay. Let's go. Last scene. Hey. Let's go. Nak bagi tudungnya. Tengok. Sampai 2 orang. Cantiknya ni. Lampu. Cucuk sana, cucuk sini. Patutlah perempuan lambat bersiap. Untuk dapatkan ni harga dugu. Dia impress daripada tadi lagi dia punya leher. Impress lah. Bila? Esok Wow. Esok nak rehat lagi. Esok penat lah. Jet lag lah. And it's a wrap. Habis sudah. Bye. Sudah habis. See you. Love you more. It's a wrap. Tolonglah saya buka ini. Ini tudung yang sangat cantik. Oh my god, I love ni Tak tahu dia buat macam mana. Selai tudung ni. Okay guys, kita dah habis. Siapa boleh beli ni? Apa tu? Lampu. Lighting. Nak buat konten ke? Betul. Apa tu yang kata sejuk. Kita dah settle untuk hari ni. Sekarang pukul berapa yang? Tahu. Sudah pagi. Tak membantu lah dia ni. Habis untuk hari ni. Untuk music video ini kan hari raya. Nanti korang tengok lah ya music video dia. Tengok tahu. Stream lagu saya tau. Kan sudah kan? Ya, stream.